Semayang ni dia sah, dia nak sah tu termasuk nak bagi sah diterima Allah mesti dengan pengetahuan ilmu tentang semayang. Jadi saya nak kata orang hari ni semayang banyak macam pesen macam tu je. Baik yang muda, baik sampai ketua. Macam tu lah semayang dia pun. Dibina dengan ikut-ikut orang je. Yang aku tahu semayang 13 rukun. Niat, lepas tu sebut dah satu sampai salam tu. Tapi syarat-syarat nak bagi sah tiap-tiap rukun tu tak dipelajari secara khususiah dengan guru. Jadi akhirnya apa dia? Semayang dibuat dengan tak tahu sah, batal. Kalau tanya bab semayang, tanya bab bacaan ni lagi fail rasanya. Tahu tak? Macam saya bagi contoh dah. Apa hukum kalau baca siratal ladzina an'amta alaihim? Dia pergi dengung situ. Apa hukumnya? Tengok dia punya kesalahan tu salah tak? Salah. Dia panggil lahnu. Kesalahan tak? Salah tu. Salahnya salah yang kecil ke berat? Berat tu. Tang mana beratnya? Dia pergi tambah huruf satu huruf. Pasal apa? Bila dia dengung, seolah-olah dia baca nun dua. Kan tiap-tiap nun yang bersabdu, bila dengung, seolah-olah ada dua nun. Padahal situ nun satu je. Siratal ladzina an'am. Hukum tajuk apa dia? Izhar. Nyata tak boleh dengung. Itu antara contoh kesalahan yang boleh membawa kepada tidak sah. Pasal apa? Kesalahannya berat. Kau pergi tambah satu huruf. Padahal Al-Fatihah ni ada berapa huruf saja? 134 huruf dia. Jadi jangan tambah bagi 100. Kalau kau baca nun 2, jadi 134. Kau dah jadi 135. Kalau terkurang, contoh terkurang ni boleh jadi juga. Terkurang huruf. Iyyaka na'budu. Kan iya tu ada iya sabdu, tasydid. Ya bersabdu tu kalau kita baca ringan sangat, tak tekan suara, takut dia pergi kepada apa dia? Tak ada bunyi sabdu. Iyyaka na'budu wa tengok. Iya. Tu. Jadi kurang satu huruf. Maknanya iya, ada berapa huruf situ? 2 ya. 1 ya mati, 1 ya berbaris atas. Sebab tu baca kena tekan. Yang kita tekan tu ya sukun. Baru kita bunyikan ya yang berbaris. Sebab tu kena tekan. Iya. Baru dibaca 2 ya. Tapi kalau baca iyyaka na'budu wa kurang satu huruf dah. Bukan kurang satu huruf. Iyyaka wa iyya. 2 huruf kau pergi kurang. Jadi 134 jadi 132 dah. Itu contoh kesalahan-kesalahan dalam Al-Fatihah. Sebab tu Al-Fatihah ni dia rukun qauli. Jadi oleh kerana dia ni sejenis rukun yang bangsa menyebut, baca, maka tak dapat tidaklah mesti ada satu orang guru yang mahir mendengar kita punya lafaz Al-Fatihah ni betul ke salah. Kat mana tang betulnya, tang mana yang kurang dan salahnya. Supaya apa dia? Yang kurang tu dapat disempurnakan, yang salah dapat diperbaiki dan diperbetul. Supaya apa dia? Supaya sempurna dan sah Al-Fatihah tu. Baru masuk kat sini ni. Bacalah dengan bacaan yang betul. Tu saja berangkumi apa yang kita duk huraikan ni. Maka sebab itulah kan saya ada sebut beberapa kali dalam kuliah sebelum ni, saya pesan, bukan saya pesan ni, pesan daripada Tok Guru. Masa saya mengaji dulu, Tok Guru pesan sangat. Dia kata apa dia? Dia kata, kita orang yang semayang ni, wajib dia kata, wajib pergi semak, tasmi'kan. Apa maksud tasmi'? Perdengarkan Al-Fatihah kita, ditambah satu lagi. Al-Fatihah dengan tahiyat akhir. Sebab tahiyat akhir kan rukun. Salah situ pun boleh batal juga semayang. Okey. Jadi 2 ni dia pesan. Al-Fatihah dengan bacaan tahiyat akhir. Kita cari satu orang yang kira-kiranya kalau kita tasmi'kan, kita perdengarkan bacaan kepada dia, supaya dia dengar tu tang mana yang salah, yang kurang tu boleh dia perbetul, dia boleh tegur dan boleh perbaiki. Kalau kita dah melalui proses itu, salah sekalipun selepas daripada kita dah semak tu, maklumlah terkadang kita ni payah, kita nak sebut ada tang-tang satu bacaan tu mungkin payah kita. Tok Guru puas dah. Kita
payah juga. Okey, tak apa. Dimaafkan syarak dah. Tak? Sebab apa? Sebab dah semak. Berbanding kalau tak semak, kalau kita tak tasmi'kan, kita tak cek bacaan Fatihah, situ kita tak tahu tu. Tang salah yang kita sebut tu salah tang mana, kita pun tak boleh nak detect. Yang boleh detect adalah ahli Quran, orang yang mahir. Bila kita baca kat dia, ustaz, dia cuba dengar saya baca daripada bismillah sampai waladhdallin, dan kurang mana tu ustaz tegur dah. Supaya apa dia? Saya nak baca dalam sembahyang ni. Tak sah situ, tak sah sembahyang tu. Tu dia. Jadi menyemak bacaan ni termasuk kewajipan. Pasal apa? Kaedah usul fiqh sebut apa dia? La yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa maksud dia? Tidak akan jadi sempurna sesuatu kewajipan itu melainkan dengan dia, maka dia pun jadi wajib. Nak sempurnakan bacaan wajib ni, mesti disemakkan. Jadi nak semak ni, takkan kita nak semak dengan tiang kot. Kita baca depan tiang, tiang, kau tolong betulkan bacaan aku. Dia bukan benda hidup. Bukan orang ni, bukan guru. Tiang, ataupun dinding, kita menghadap dinding. Dinding, kau dengar aku baca, salah mana aku. Atau kita baca depan kucing. Jadi mestilah kita baca depan seorang ahlul Quran. Tok imam kita ke? Semak. Jadi maknanya, apa hukum semak tu? Menyemak bacaan tu. Maka hukumnya jadi wajib, kerana nak menyempurnakan kewajipan membetuli bacaan Fatihah dalam sembahyang, pasal dia rukun. Maka menyemak bacaan tu berdasar pada kaedah usul fiqh ni, maka menyemak bacaan pun hukum ni jadi wajib atas tiap-tiap kepala, tiap-tiap orang yang sembahyang. Sebab sembahyang ni kan fardu ain atas tiap-tiap orang, maka tiap-tiap orang wajib. Mustahil, sebab hanya jalan menyemak kepada seorang yang berkeahlian saja, jalan tersebut baru kita boleh tahu tang mana kita salah, tang mana kita betul. Situ je jalan dia. Jalan lain nampak tak ada dah. Kita takkan kita macam tadi dah dekat dinding ke, kita baca apa, kita dengar bacaan qari daripada radio ke, bacaan daripada kaset ke, daripada apa dia, YouTube ke. Lepas tu kita follow dia punya bacaan tu, qari tu. Lepas tu kita baca, siapa yang nak tegurnya, salah silapnya. Melainkan ada orang yang mendengar, orang tu orang yang ahlul Quran. Tak kira lah dia ustaz tak ustaz ke, dia Bilal ke, dia imam ke. Yang penting bila kita tasmi'kan, dia boleh tegur. Tu kena tutup mulut bagi rapat tu. Ada juga orang yang ni antara kesalahan yang banyak berlaku dalam Al-Fatihah. Dia baca tengok. Ar-Rahmanir Rahim. Nak matikan mim tu kan, Rahim, mesti tutup mulut. Itu dipanggil apa tu? Makhraj apa tadi tu? Dua bibir. Maknanya kalau tutup mulut, maksudnya bibir atas, bibir bawah bertemu. Dia panggil makhraj apa tadi tu? Makhraj syafatain, dua bibir. Maka kaedahnya apa dia? Mesti tutup mulut. Tutup mulut maksudnya bibir atas, bibir bawah dirapatkan, baru jadi huruf mim. Itulah kata guru saya, betul lah kata almarhum guru saya. Tak kira lah hafiz ke tak hafiz, pergi semak. Walaupun awak ada ijazah qiraat sekalipun, pergi semak. Sebab maknanya, kalau tak diperdengarkan kepada ahlul Quran yang betul-betul, kita pun entah betul atau tidak kita baca selembut. Itu dia. Jadi sebab itu, berdasar kepada kaedah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka wajib kita mencari seorang ahlul Quran. Tak kira lah. Yang penting dia boleh membetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Sebab Fatihah je lah. Yang lain tak payah, tak apa. Sebab yang lain itu sunat. Tapi dengan tahiyat akhir tu. Sebab tahiyat akhir tu termasuk rukun yang panjang bacaan dia kan. Dia rukun qaulina ada 5. Yang 2 Al-Fatihah dengan tahiyat akhir ni dia panjang sikit. Bila panjang tu ada banyak silap tu. Macam tahiyat akhir dah. Berapa ramai orang baca At-Tahiyyah. Patutnya situ huruf apa situ? Ha pedas. At-Tahiyyah. Kena bunyi makhraj apa? Halqum tadi tu. Dia pergi dekat mana? Dia pergi turun dekat bawah hujung halqum. Patutnya dia tengah halqum. Dah salah makhraj nampak. At-Tahiyyah. Lepas tu dah lah satu. Lepas tu yang kedua apa? Sabdu dia tak tekan. At-Tahiyyah.
At-tahiyatul. Sebab tu jadi bacaan jadi laju. Nampak? Tajwid kalau tak betul boleh terkesan kepada kelajuan bacaan dan akhirnya orang belum sudah, kau dah sudah dulu. Kalau kau baca ribut tu pasal apa? Habis potong dia punya tajwid apa semua tu kurang ni kurang, jadilah laju. Dah lah kau baca sendiri laju. Sebab tu bagi setengah-setengah imam tu tengok. Kita baru baca at-tahiyat, duduk tahiyat tu kan. Baru baca asyhadu alla. Dia dah assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru tu. Kenapa jadi begitu? Banyak kemungkinan lah. Antara kemungkinannya bacaan dia terlalu speeding. Lepas tu dalam speeding dia punya tajwid dia agak tak terpelihara. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Ramai orang baca laju macam tu. Jadi padahal tahiyat tu banyak hukum tasydid tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Situ juga apa sabdu kalau nak keluar sabdu situ. Kalau tak jaga sebab tu, itu antara bacaan yang mesti disemakkan. Pasal nak tentukan mana sabdu yang kurang tak kurang. Kurang bermakna kurang satu huruf. Itu dia. Jadi ala kulli hal dia termasuk dalam ni. Yang pertama, bacalah dengan bacaan yang betul. Itu dia.